Okay, apa perbezaan jin dan khadam? Okay, jin ni makhluk Allah, ada yang beriman, ada yang kufur. Jadi dia tidak terikat dengan berkhidmat kepada manusia. Manakala jin khadam pula, jin yang dijadikan pembantu melalui amalan-amalan tertentu, biasanya ada terikat dengan perjanjian, ada amalan-amalan pemujaan, ada bertapa dalam gelap, dalam gua, ada buat meditasi tertentu. Jadi setiap khadam tu adalah jin lah, tapi belum tentu jin tu adalah khadam. Ada satu cerita di mana seorang tukang urut ni dia ditawarkan untuk belajar satu ilmu menggunakan khadam ketika membuat urutan. Jadi orang tu tanyalah, awak nak tak guna khadam urut? Orang tu tanya, untuk apa? Dia kata, nanti kalau awak urut ramai, awak tak penat. 10-15 orang tiap-tiap hari pun awak tak penat. Cukuplah awak urut tu macam tekan pelan-pelan, sikit-sikit orang tu dah terasa dah. Tapi maknanya yang kena betul-betul urut tu, yang setengah mati urut tu, jin tu lah yang akan urut setengah mati. Jin tu lah yang penat. Okay, jadi untuk lebih jelas dan terang, saya bacakan tulisan hukum daripada pejabat mufti wilayah, laman web dia, tentang soalan hukum melakukan amalan beramal untuk mendapatkan khadam ayat. Sebab soalan ni pun ditanya juga dalam fatwa wilayah. Jadi dia ditanya soalan, apakah yang dimaksudkan dengan khadam ayat dan bolehkah mengamalkannya? Dia pun jawab, maka jawapannya, khadam dari sudut istilahnya dalam konteks ini adalah pembantu manusia dalam kalangan jin. Boleh rujuk fatwa al-ulama fi ilaj as-sihr wa al-massi wa al-ain wa al-jin, surat 112. Jadi khadam ayat ini terkenal dalam kalangan mereka yang melibatkan diri dengan rawatan tradisional atau amalan kebatinan Melayu. Nampak golongan-golongan perawat tradisional, tukang urut lah biasa, dan lain-lain lah kan, amalan kebatinan Melayu juga. Ia merujuk kepada pendamping atau penjaga yang diperoleh setelah mengamalkan ayat Al-Quran. Nampak, guna ayat Al-Quran untuk dapat khadam. Sedangkan Nabi turun kepada dia, wahyu turun kepada dia, Quran turun kepada dia. Dia tak pakai khadam ayat pun. Kan, khadam ni jin lah. Al-Quran tertentu, mengamalkan ayat Al-Quran tertentu dengan kaedah yang khusus, mana dia ada teknik-teknik tertentu. Buat bacaan ni berapa kali, di malam sekian, berapa kali, dengan niat sekian, dia puasa dulu ke apa ke, kemudian dia pun untuk tujuan dapat khadam. Jadi sambungan, kadang-kala ia tidak hadir dengan pengamalan ayat, tetapi cukup dengan amalan kebatinan. Antara yang terkenal dalam kalangan masyarakat Melayu adalah khadam ayat kursi. Walau bagaimanapun, khadam yang difahami sebagai khadam ayat ini bukanlah orang suruhan ataupun malaikat. Dalam kurungan ni saya tambah sebenarnya bukanlah orang solat, tetapi ianya lebih kepada pendamping atau penjaga seperti rijalul ghaib. Rijal al-ghaib ni biasanya akan hadir dan mendakwa diri sebagai wali-wali. Ni yang ditulis dalam fatwa oleh laman web mufti wilayah Persekutuan. Wali-wali atau orang-orang soleh, nampak tak? Dalam hal berkenaan rijalul ghaib, Syekh Mullah Ali Al-Qari menyebutkan, yang benarnya mereka yang menyamar sebagai wali-wali ini, Pak, mereka ni menyamar je, itu adalah para pengikut para syaitan, jin lah. Dan sesungguhnya rijalul ghaib adalah jin. Nampak? Kerana jika ianya manusia, tidaklah ia sentiasa terhijab dari pandangan manusia. Nampak? Ini orang berilmu lah bercakap. Kan? Yang kita terhijab daripada memandangnya adalah jin. Kamu melihat mereka melihat kamu dari tempat yang kamu tidak melihat mereka. Firman Allah. Sebab tu perlunya kita belajar ilmu Islam ni dengan cara yang betul. Kalau kita main rasa-rasa, main dengar orang-orang yang tidak berilmu berkata-kata tentang agama ini,
tentang alam ghaib, kita akan terjerumus ke dalam kesyirikan, khurafat, syirik. Sambungan kan? Tidaklah ia sentiasa terhijab daripada pandangan manusia. Manusia terhijab kadang-kala, tetapi tidak bermakna dia tidak boleh dilihat. Barang sesiapa yang menyangka rijalul ghaib itu dalam kalangan manusia adalah kesilapannya dan kejahilannya. Kejahilan ni bahasa Arab lah, bahasa Melayu dia panggil kebodohan. Okey, rujukannya adalah Syarah Fiqh Al-Akbar halaman muka surat 421. Dalam Allah SWT berfirman, dan sesiapa yang tidak mempedulikan pengajaran, yakni pengajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang Maha Pemurah, kami akan adakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkannya, lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak renggang darinya. Nampak tak? Bila kita bagi tahu hai ni syirik, hai ni syaitan, daripada dalil, daripada Al-Quran, daripada sunnah, dia tidak menghiraukannya, maka Allah yang Maha Pemurah, pengeringatan daripada Allah yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah akan adakan baginya, Allah akan datangkan kepada syaitan yang menghasut, lalu syaitan tu akan jadi teman rapat yang tidak renggang daripada dia. Jadi, dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu tetap menghalangi mereka dari jalan yang benar, sedangkan mereka menyangka mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk hidayah. Nampak? Orang yang mengenepikan, kita dah kata pakai khadam ni, urut macam ni adalah menggunakan jasa jin, rawatan macam ni menggunakan kaedah khadam ni menggunakan jin, dia ketepikan. Dia pula menyangka dia mendapat petunjuk hidayah, sedangkan dan sesungguhnya syaitan itu tetap menghalangi mereka dari jalan yang benar, sedangkan mereka menyangka mereka adalah orang yang mendapat hidayah petunjuk. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahawa Al-Quran adalah jalan bagi hati seseorang mendapat ketenangan. Justru sesiapa yang berpaling daripada ajaran Al-Quran yang sebenar atau menggunakan ayat Al-Quran lari daripada tujuan asal ia diturunkan, maka Allah akan menjadikan baginya seekor syaitan yang menjadi qarin. Qarin inilah yang akan berkhidmat kepada pengamalnya. Lalu timbullah tanggapan bahawa malaikat yang menjaga ayat tersebut telah menjadi penolongnya. Inilah talbis iblis, tipu daya dalam amalan-amalan kebatinan seperti ilmu ghaib, ilmu kebal, ilmu qadam ayat dan seumpamanya. Lihat tafsir Al-Qayyim jilid 1 halaman 490. Ada juga sebahagian pawang atau bomoh yang mendakwa bahawa khadam ayat ini adalah malaikat, bukan jin atau syaitan. Kami melihat dakwaan ini jauh tersasar kerana tugas malaikat adalah menjalankan apa jua perintah Allah kepadanya, Allah SWT kepadanya, bukannya perintah manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tahrim ayat 6, mereka tidak derhaka, ini malaikat lah, tidak derhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Malaikat mendampingi dan mendoakan orang yang beriman dan bertakwa, bukannya mereka yang melakukan kesyirikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, para malaikat akan selalu berselawat kepada salah seorang di antara kalian selama ia berada di masjid di mana ia melakukan solat. Hal ini selama wuduknya belum batal. Para malaikat berkata, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Hadis riwayat Bukhari nombor 445. Jadi berdasarkan hujah-hujah di atas, kami cenderung untuk mengatakan bahawa hukum beramal bagi mendapatkan khadam ayat ataupun apa-apa khadam lah, hukumnya adalah haram dan membawa kepada kesyirikan. Jelas syirik. Orang yang saya risau, orang yang menggunakan khidmat-khidmat jin dalam ilmu perubatannya atau ilmu-ilmu penunduk, ilmu pengasihnya, ataupun ilmu nak bagi kuat, bagi cantik. Saya risau tak, mereka menyangka mereka buat tu khadam malaikat, padahal syaitan. Firman Allah SWT, dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa dari orang manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin dari golongan jin, kerana dengan permintaan mereka itu menjadikan golongan jin itu bertambah sombong dan jahat. Surah Al-Jin ayat 6. Jadi Al-Quran dibaca dan diamal juga sebagai tujuan rawatan, tetapi yang menyebutkan tentang Allah SWT, ia tidak memerlukan kepada apa-apa perantaraan
yang terdiri daripada apa jua makhluk, termasuklah khadam jin. Cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mendengar, jua Maha menyembuhkan. Semoga Al-Quran akan semakin mendekatkan kita kepadanya, bukan sebaliknya. Wallahu a'lam.